Eliza, Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia. Nampak gaya begitu aktif mengendalikan program-program kebajikan saban tahun, especially pada bulan Ramadan. So, ceritakan pada tahun ini apa yang berlaku pada hari ini. Okey, terima kasih Kai. Right, saya Eliza selaku timbalan pengurusi Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia, di mana saya bertanggungjawab sepenuhnya memastikan kebajikan-kebajikan yang kita buat dalam persatuan lah. Persatuan ini dah lebih 13 tahun, bermula daripada 2015. Alhamdulillah 10 tahun lah, 10 tahun Alhamdulillah. So setiap tahun kita mesti ada buat program-program yang mana berbeza. Tak semua kita buat tiap-tiap tahun buka puasa, tak ada. Kadang-kadang kita buat untuk bagi sumbangan saja, kita pergi ke rumah-rumah individu. Sebab kita kurang fokus kepada rumah penjagaan. Sebab kita tahu rumah penjagaan ni memang dah ada orang jaga. Dapat dana daripada kementerian dan sebagainya. Tapi individu ni individu yang tertinggi. Yang terlepas pandang lah. Orang tak perasan kan. Kita pergi buat banci, kita jumpa, kita cari penaja-penaja yang sudi menerima, kita pergi hantar barangan atas, duit untuk diorang untuk raya. Raya. Kebanyakan mau kepada B40. Jadi macam hari ini saya difahamkan pelajar-pelajar golongan B40, 50 orang daripada sekolah. Daripada PPR. PPR. PPR Ampang, Giliran Ampang. Actually sebenarnya budak-budak ni 2 bulan yang lepas kita dah bawa diorang pergi camp, camp motivasi. Orang yang sama? Ya, orang yang budak-budak yang sama. Sebab apa? Kita buat camp tu daripada pihak kementerian. Kita bawa dalam 50 orang. Kita buat kat sana. Jadi tahun ni bila buka puasa ni, kita cubalah panggil balik anak-anak ni. Kita nak tengok perubahan diorang di camp dengan sini sama tak? Sama juga. Alhamdulillah memang diorang nampak perubahan. Rate nombor usia diorang ni daripada 13 sampai 17. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah Betul. Jadi kalau kita tengok memang memerlukan banyak dana kan. Kalau nak buat satu benda ni, macam mana agaknya mengatasi masalah-masalah itu? Okey, sebenarnya kami ni persatuan yang kerdil. Orang tak kenal. Kita nak tengok. Okay? Kebanyakan saya bersyukur kerana saya dapat sahabat-sahabat yang macam saya, macam Puan Nasia kita yang banyak membantu. Sebabnya kami orang tak kenal pun. Sebut je persatuan ni, kenapa orang tak kenal. Sebab kita tak adalah nak famous ataupun nak cari tajaan besar. Tak mampu lagi kami rasa. Sebab kadang kita hantar sebab pun orang reject sebab orang tak kenal kami. Mengatasi tu macam mana? Mencari sponsor secara peribadi. Judulnya kan, menangis setiap tahun. Tahu, sebab kita dah tahu kan. Menangis setiap tahun, saban tahun apabila kita nak buat satu majlis. Contohnya majlis macam ni. Majlis macam ni susah kami dapat sumbangan. Seriously memang susah. Tapi saya tak tahu lah, mungkin miracle sahabat-sahabat yang ada yang support saya ni. Salah satunya kerjasama ni daripada pihak MAWID, iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Puan, di mana dia support untuk makan dan pengangkutan budak-budak bawa ke sini naik bas ya. Wah, terima kasih MAWID. Kuala Lumpur Kuala Lumpur. Terima kasih MAWID. MAWID dah 2 kali bantu kami, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Mungkin rezeki anak-anak ni kan. Lepas tu kita dapat penyumbang terbesar jugalah bagi sumbangan duit raya. Daripada KV Resources Pilihan Berhad, Datuk Mat Nasir. Dia bagi duit raya untuk anak-anak ni. Lepas tu kita ada daripada individu, family saya pun ada. Tapi kami bagi peluang pada penyumbang penderma yang nak bagi duit raya tu, dia orang serah sendiri. Tak payah bagi kat kami. Tak apa. Dia datang turun padang. Betul. Dia sampaikan sendiri. Even kita dapat sumbangan kurma daripada YB Ultimate. Kawasan dia kan? Ya, kawasan dia. Tapi dia datang. Tapi dia ada buat apa, kasih bubur lambuk ke apa macam tu dia tak dapat datang. Lepas tu kita dapat sumbangan daripada Tembon, penaja lokasi ni. Alhamdulillah. Nama dia tu macam Born and Son. Born and Son. Dekat kampung Sebelas Baru. Ni tempat ni kamilah yang pertama buat program dekat sini. Kami doa pun bagi tempat ni esok sampai ramai perak lah. Bantu rakan-rakan artis kita berniaga. Jadi ada planning lepas ni untuk berkebajikan macam ni, skala tu dibesarkan atau apa yang 50 orang pelajar tu nak dikembangkan dari segi mungkin beasiswa untuk diorang atau dari segi education diorang. Macam mana? Okey.
dalam masa yang sama pun saya sekarang ni cuba jugalah cari-cari peluang kepada pihak-pihak yang mana nak membantu untuk pendidikan anak-anak ni, like bantu dia macam mana untuk dia pergi ke depan lagi. Sebab kita mau pakai ni je. Sebab saya pun ada juga usaha-usaha untuk dapatkan dana pendidikan dia orang. Dapat dia orang support pergi universiti. Kan ada yang teringin nak pergi overseas kan. Jadi tentangan kewangan daripada family. Kita cuba sebab saya tak fokus pada anak-anak. Saya fokus pada ibu tunggal, keluarga asal, keluarga emas dan juga orang kurang upaya. Kita tak fokus pada satu saja golongan. Kita terbuka. Tapi individu, bukan rumah-rumah. Kepada sektor-sektor korporat, orang persorangan ataupun mana-mana agensi yang mungkin boleh membantu persatuan kebajikan saya rasa. Apa yang Kak Eliza boleh cakap kat sini? Okey, kalau saya memang mengharap sangatlah kalau ada syarikat-syarikat korporat, individu yang mana nak membantu kami, nak support kami, nak buat program ke, nak melibatkan anak-anak ni ke, just invite je. Saya panggil insyaAllah. Kita boleh berbincang, kita boleh besarkan lagi lah kita punya aktiviti kita dengan anak-anak golongan-golongan B40. Sebab asam tak boleh nak tahu. Apa suka sebenarnya. Dia mau pada B40. B40 betul. Okey, akhir kata kepada semua, jom kita sama-sama berkebajikan dengan Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia. Terima kasih Kak Eliza atas segala daya usaha untuk mereka yang memerlukan. Sama-sama. Daripada Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya ISCT.